untuk channel anda grow dan bagi anda income yang konsisten setiap bulan, YouTube cuma nak 3 benda. Pertama, orang klik video anda. Kedua, orang tonton video anda. Dan ketiga, orang suka dengan channel anda. Bukan subscriber, bukan jadi viral. Yang pertama, orang klik video anda. Klik ni tak ada kena-mengena dengan video anda power atau tak. Klik datang dari packaging. Packaging ni maksudnya tajuk video dengan thumbnail video. Ramai orang buat silap kat sini. Mereka fokus buat video panjang, edit cantik-cantik, tapi tak fikir kenapa orang patut klik. Hakikatnya, kalau orang tak klik, mereka takkan tahu video anda bagus. YouTube bukan sekadar platform video. YouTube ialah platform untuk click and watch. Saya nak kongsi satu contoh ringkas. Seorang student dalam Tube Faculty Circle, masa mula-mula join, views dia rendah, subscriber sikit, income hampir kosong. Apa yang kami buat?